Ridwan di sebelah kiri. Di berhadapan dengan Ikmal Najmi. Alcantara dengan satu rempatan kaki kiri. Satu percubaan yang cukup baik. Awaludin Bajai naik ke atas. Bergelutan berlaku tolakan cantik jaringan. Yang disempurnakan oleh Nur Rahman Nur Rizal. Kepada Firdaus. Satu lorongan untuk Tefi. Setting untuk Firdaus Ambia. Kapten pasukan. Meletakkan JDT 3. Terengganu 0. Arahan yang diberikan oleh pengendali mereka. Satu tolakan ke tengah. Tefi. Pemain berjersey nombor 9 ini meledak jaringan yang keempat untuk JDT. Serangan yang dilakukan oleh mana-mana pemain Terengganu di hadapannya. Peluang untuk Terengganu. Setidak-tidaknya mengubah angka 0 itu kepada 1. Satu antara ke tengah Waludin. Baik berjadi rampas keluar untuk Terengganu. Hanya perlu lakukan satu setting. Bola itu sudah masuk. Jaringan untuk Terengganu yang kedua. Tertewas akhirnya. Terengganu bergerak. Tolakan ke sebahagian atas untuk Ikmal Nazmi. Ikmal Nazmi merapatkan jurang jaringan kepada Terengganu. Ridwan menutup gerakan Aziz. Jaringan pula kali ini menerusi pemain berjersey nombor 2. Berikan sepakan percuma. Dan saya kira ini adalah sepakan yang terakhir. Hon panjang dibunyikan. Jadi tamat. Keputusan mutlak untuk JDT membawa 3 mata penuh. Menewaskan Terengganu. Apapun untuk JDT 5, Terengganu 3. Tamat aksi perlawanan di stadium tertutup Majlis Bandaraya Pasir Kudang petang ini.